Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni aku berkesempatan untuk tonton filem Blood Brothers Baranaga. Hari tu diorang jemput aku pergi yang tayangan perdana, tapi aku memang tak boleh nak pergilah. Of course saya memang tak dapat pergi. So aku cuba juga tengok akhirnya hari ni pada 11 hari bulan. Aku sempat tonton filem ni dekat Allo Star, dekat Aman Central. Okay, dan aku tengok waktu aku datang, semua orang dekat panggung wayang tu semuanya pakai baju hitam kebanyakannya. Dan aku sendiri pun kebetulan aku pakai baju hitam juga, support Blood Brothers. Dan aku rasa ini ialah review aku sendiri, sebab ini ialah review setelah aku menonton filem ni dengan tiket yang aku bayar. Okay, jadi ini ialah review aku, dan review aku ini macam biasalah akan mengandungi spoilers. So aku recommend kalau hampa nak tonton video ni, go and watch the movie. Or if you are okay with spoilers, you can just proceed. Tapi kalau hampa tak okay dengan spoilers, jangan tonton video ni sampai habis. Okay, kita akan review filem Blood Brothers Baranaga. Tapi sebelum tu, intro. Baik, Blood Brothers Baranaga merupakan sebuah filem yang kali pertama lah kot sejak aku memperlihatkan Syafiq Yusof bergabung dengan pengarah yang kita tak pernah kenal, Abhilash Chandra. Tapi kalau nak ikut-ikutkan, Abhilash Chandra ni ialah orang yang prominent jugalah dengan filem-filem action, dan dia arahkan filem ni bersama. So bila orang tengok filem ni ada Syafiq Yusof, of course memang boleh jual. Dan bagi aku ini bukan sekadar sebuah filem Syafiq Yusof, tapi ini adalah filem yang kalau katakan kalau nak bawa filem ni tercalon dalam Oscar ke apa ke, aku rasa kita tak malu. Movie ni adalah sebuah filem yang bagi aku satu peningkatan. Aku boleh kata senang, this is way more better than KL Gangster, way more better than Sheriff. Okay, tapi kalau nak bandingkan dari segi genre, aku rasa Blood Brothers adalah satu genre yang berbeza. Tetapi of course lah, when we talk about Syafiq Yusof, dia akan ada plot twist yang bagi aku klise lah dengan benda-benda yang selalu kita tengok. Okay, Blood Brothers ni cerita dia pasal dua lelaki yang mana adik-beradik tetapi bukan sedarah. Dia orang ni bekerja dekat dalam sebuah boleh kata macam bodyguard lah. Siapa yang kata filem ni pasal gangster, memang silap. Filem ni tentang bodyguard, tapi dia adalah elemen-elemen gangster and so on. So apa yang berlaku selepas tu? This guy yang nama Gas dan juga Arif ni ialah di mana sampai satu masa Gas ni berkahwin, dan kemudiannya isteri dia pada malam kenduri kahwin tu, isterinya dibunuh, dan macam biasalah Gas ingat Arif yang bunuh. So the first half of the story adalah lebih kepada macam twist lah, untuk real things yang akan diceritakan dekat berbaki sejam sebelum selepas itu. So dekat first half lebih kepada watak Gas ni mengejar Arif ni yang disangkakan sebenarnya ialah pembunuh, dan di pertengahan filem ni dia dah ada reveal lah siapa yang terlibat dan so on. Dan kemudian filem ni shift pergi kepada sebuah filem action yang berbeza di second half, di mana watak Syukri Yahya ni di reveal sebagai orang yang all behind this and bla 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 bla, dan jadilah sebuah kisah pertarungan satu tim yang cuba untuk menumpaskan dua orang yang memang tak boleh dipisahkan. Dia orang ni kalau Gas dengan Arif ni, kalau dia orang ada saja memang susah untuk runtuh lah. Dia orang punya emotional dan juga keakraban adik-beradik tu. So ada juga dalam cerita ni dikisahkan tentang watak abang kepada Arif ni, Jaki ni. Watak dia ni nampak macam bodoh-bodoh gitu kan, tapi dia sebenarnya memberikan peranan yang penting juga kepada cerita ni, sekaligus memberikan impact dan juga emotional ride yang berbeza. Okay, bila aku cakap pasal emotional ride, movie ni adalah movie bagi aku boleh bandingkan dengan Siakap Tiga Rasa.
filem ni ada action, ada emosi dan ada jokes. Okey, dia ada ride yang bagi aku agak stabil, sebab kadang-kadang ada jugalah a few movie di mana Syafiq Yusof buat benda yang sama tapi dia tak begitu balance. Tetapi dalam filem ni aku boleh katakan yang the balance is there. Sebab watak Jaki memang orang kata boleh dikatakan balance dari segi action dan emotion. Kalau tidak ada watak Jaki, filem ni akan jadi 100% serius. Dan kalau kata nak kata filem ni nak compare dengan filem Hollywood lah, aku lebih katakan pengalaman menonton watak Jaki itu sendiri dan macam mana dia adapt dengan penceritaan itu, dia lebih kepada watak Bruce Willis dengan Samuel Jackson dalam filem Die Hard. Dia macam tu. Dia action filem ni bukan filem komedi. Of course lah filem ni bukan filem komedi. Tapi bila ada watak Jaki tu, dia punya tone, emotion ataupun balance dari segi rasa geram, rasa balance Shahnaz Ahmad tu yang paling tinggi sekali sebab dia baran dan so on. Dia adalah bahagian yang mencetuskan action sequence. Shafiq Kyle yang memang ada emotional value sebab watak Shafiq Kyle ni nampak seperti dia memegang kad untuk emotion. Shahnaz Ahmad kad untuk action, dan watak Jaki ni ialah kad untuk komedi. So bila tiga ni bergabung, the balance is there. Dan bagi aku setiap komedi yang dipaparkan dalam filem ni memang menjadi dan on point. So bila aku tengok filem ni, dia tak terlalu nak push hard untuk komedi. Dan memang watak tu memang aku, kalau watak tu mati, memang aku memang sedih gila. Sebab bagi aku there are few things yang mungkin perjalanan cerita di peringkat pembinaan cerita ni, a few characters yang bagi aku nak hidup tapi dimatikan. So ada banyak-banyak lah watak-watak yang bagi aku perlu hidup tapi dimatikan. Dan aku rasa I don't know what's decision yang dipilih, mungkin untuk memberikan emotion, tapi bagi aku sendiri is not good for the sequel lah. Kalau kata sequel itu ada a few things, contohnya macam Wan Hanafisu and watak yang Malik tu silap. Ada beberapa few things yang diorang pilih cut tu untuk letak buang turun sampah. Jangan pakai dah untuk selepas ni kalau ada sequel. But mungkin decision tu dibuat atas untuk memberikan impact emotion kepada penonton, dan aku terima sahaja. Dan dari segi action, bila kita bercakap pasal action, movie ni memang pam. Dia punya action sequence daripada A sampai Z memang 100%. This is the definition of action movie. Dari Syukri Yahya ke Wan Hanafisu, dari Syukri Yahya ke Wan Hanafisu, dua-dua memang memberikan action yang bagiku agak mantap lah. Cuma dalam filem ni banyak juga action 3 versus 1, 2 lawan 1. Banyak koreografi action sequence 2 lawan 1 ni yang dihidangkan dalam filem ni, sekaligus memberikan kita rasa seperti menonton satu babak yang ada Iron Man lawan Tony Stark yang dalam satu filem Marvel tu, aku tak pun ingat. Tapi the sequence is well choreographed. The camera is purely intense, capturing dia punya sequence tu. Dan pergerakan paling penting memang pantas. Hampa tak payah sembang pasal kenapa pergerakan dia bukan silat, pergerakannya bukan seni bunga nino. This is well choreographed. Then it feels like kita tonton filem-filem macam John Wick kan. Even dalam filem ni sendiri pun Jaki pun refer to John Wick and so on. Dan bagi aku, wow, aku boleh katakan this is the best action movie after KL Gangster. Aku boleh kata KL Gangster okey je, bagus je bagi aku. Itu adalah movie gangster dan dia punya pembinaan world building dia pun agak bagus. Dan bagi aku Blood Brothers adalah KL Gangster di era sekarang, tahun sekarang, di bawah pengarah yang bagi aku ada vision, ada idea, ada credibility untuk bawa kisah-kisah gangster ini ke dalam dunia perfilman. Dan aku memang bangga gila selepas aku tonton filem ni aku boleh nak bagi 10/10 ataupun selalunya aku bagi 5 out of 5 lah. 5 out of 5, perfectly crafted. Then it feels sometimes like watching Tamil movie lah. Pasal apa aku cakap macam tu? Sebab
Filem ni 2 jam. Okay, 2 jam. Okay, hampa kena tengok movie ni 2 jam lebih kurang. Dan the first half is like something else. Okay, the twist. And then bila sampai kat pertengahan, ada reveal siapa yang ni dan apa sebenarnya nak berlaku. Dan second half, yang mana akhirnya memberikan emotional impact, action sequence dan bla 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 bla. So kalau dalam filem Tamil ataupun filem Hindustan, dekat sejam pertama tu, lepas kita di-reveal bahawa Watak Fadalan tu is the real antagonis dalam filem ni, intermission lah. Tapi dalam filem tak adalah intermission sebab ini adalah filem Melayu. Tapi the way, the structure of the movie itself, kalau hampa biasa tengok filem Tamil, hampa biasa tengok filem Hindustan, the craft of the story itself dia macam tu. Dan aku tak ada masalah pun kalau nak kata filem ni macam filem Tamil pun. Lagipun filem-filem Malaysia pun, kalau kita tengok dulu-dulu zaman Piramli dulu pun, banyak juga dipengaruhi oleh elemen-elemen filem-filem India. So kalau Syafiq Yusof adapt the storyline itself, walaupun the story itself is original, tetapi the way dia structure the storyline tu, dia macam ambil daripada India, aku tak ada masalah pun. Yang penting bila hang buat movie tu, all the sequence, all the emotion, all the dialogue perfectly masuk dalam semua, dan kita sebagai penonton boleh adapt and enjoy the movie. So aku rasa tak ada masalah pasal tu. Dan aku boleh katakan yang movie ni adalah movie paling aku nak cakap macam mana, paling puas hati lah. Sebab banyak kata-kata yang kesat dalam filem ni tak dipotong. Lagipun filem ni ratingnya adalah 16. Bagi aku, filem ni memang wajar diberi rating 16. Dan bagi aku, rating tu agak bagus. Sebab satu, no word censor. Watak-watak yang bercakap pun memang padu gila. Memang dialognya pure, tak ada sensor-sensor lah. So kepuasan bila kita bayar duit untuk tengok filem ni dekat Pawagam, memang worth it, memang berbaloi, dan bagiku satu pengalaman yang agak baik. Aku haraplah in the future Syafiq boleh fokus untuk put this movie sebagai satu franchise. Tahun lepas dia dah buat dah dengan Sheriff, tahun ni dia buat lagi dengan Blood Brothers. Memang filem-filem dia pop memang berjaya. So of course lah, lots of money there. So dia boleh roll balik modal untuk buat movie-movie yang lebih gempak. So dalam filem ni action meletup sana meletup sini, and I think that the visual itself is one of the sick guys. Nampak macam this is not Malaysian movie. Nampak macam international gila. Dan wow, aku tak ada benda-benda negatif sangat aku nak komen. Sebab aku rasa filem ni perfect untuk sebuah filem action daripada Syafiq Yusof. Dia macam aku ingatkan dia nak bunuh lah watak polis seperti mana dia buat dalam filem Sheriff, dia buat dalam filem-filem sebelum ni. Tapi bagus dalam filem ni dia tak bunuh. Okay, dan yang paling penting sekali, the balance between the good and bad. Watak polis dalam filem ni ada, tapi dia like sahajalah. Dia macam watak yang just nak balance, sebab nak kata sekali orang kata filem ni pasal gangster pula. Tapi watak Zamarul Hisham pun okay, good. Aku boleh kata yang aku tak tahulah tu CGI ke apa muka dia, tapi dia nampak handsome, nampak macam terlalu muda. Aku sebelum ni kan tengok filem dia yang drama dia Langit Ketujuh tu kan, sebelum tu, wow, aku macam all the characters dalam filem ni memang nampak credibility. Okay, Syahnaz Ahmad memang antara pelakon yang bagi aku well crafted punya karakter dalam filem ni. Syafiq Kyle of course daripada tahun lepas dia orang buat dengan Sheriff kan, dan a few movies yang bagi aku memberikan ruang untuk dia bersinar lagi. Zamarul Hisham, dan paling penting sekali dalam filem ni aku nak fokus watak Ray Dab. Walaupun watak dia kecil, tapi watak dia, lakonan dia dalam filem ni memang rare. Dan aku senang cakap macam ni lah, apa pergi tonton filem ni sendiri dekat Pawagam. Tapi macam biasalah, janganlah bawa budak-budak. Filem ni a bit
harsh lah, ganas sikit dari segi action, dan action sequence ni pun memang ganas, ada tikam-tikam. Senang cakap, filem ni punya action sequence lebih kurang setara dengan John Wick lah. So kalau kata hampa boleh bagi budak-budak tengok filem ni, filem John Wick, hampa mungkin akan boleh bagi budak-budak tengok yang ni. Tapi aku tak recommend lah. Okay, even aku tengok kadang-kadang ada juga dalam panggung tadi budak lah apalah. So itu perangai pawagam lah. Okay, yang kadang-kadang terlepas pandang ke apa ke aku tak pasti. Tapi movie ni, as I know, okay, ratingnya ialah untuk 16 tahun ke atas, dan tonton dan ambil iktibar. Okay, dia ada perjalanan yang bagus macam aku cakap tadi, emotional ride and so on. Dan aku rasa Shafiq is the only director yang manage untuk buat filem pasal love story, love. Filem ni pasal love sebenarnya, pasal love tetapi penuh dengan action. Love, kasih sayang abang adik, kasih sayang dengan keakraban, bukan pertalian darah, kasih sayang dengan ayah, ni kasih sayang, semua kasih sayang tetapi action. Okay, so itu sahaja kot review aku. Okay, dengan pendapat aku lah. It's just my personal opinion pasal filem Blood Brothers Baranaga, dan aku harap filem ni akan dapat kutipan yang sangat-sangat banyak. Kalau banyak kutipan, of course lah akan ada sequel. Sebab kita tengok ada satu post credit guys dalam filem ni, post credit yang bagi aku blank, kosong. Tapi aku harap post credit tu akan beri satu hint lah kepada apa yang akan berlaku dalam sequel. Dan aku sebenarnya agak kecewa juga sebab ada a few characters yang aku harapkan muncul dalam sequel dimatikan dalam filem ni. Tapi iyalah, it is his decision orang yang buat cerita ni. So aku tak boleh buat apa. Aku sebagai penonton, aku macam nak buat sequel tapi dia matikan watak ni. Aku harap sangatlah dia hidup, tapi dah kena tetap guys, dah kena tetap. Faham kan watak dia siapa dia? So aku rasa itu sahaja kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Blood Brothers. Filem ni kini di Pawagam. Okay, dan jangan lupa subscribe YouTube aku. Terima kasih jika hampa datang lagi pada Facebook Suka Film. Okay, dan aku harapkan kalau hampa ada pendapat apa-apa, just komen dekat bawah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.